Masyarakat Islam telah bermula, asasnya telah mula nyata, dibangunkan oleh pemudi-pemuda melalui dakwah merata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Muhammad Sukirman bin Ahmad Sukijan, Syekhul Trif Angkatan Pemuda Hijrah. Hari ini kita akan mempelajari satu kitab yang cukup masyhur dalam dunia tasawuf, yakni Qalbus Salim, Syarahan Penawar Bagi Hati, karya Ustaz Muhadi bin Haji Jol. Kitab ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Farhan Kamarul Hisham. Bagi yang berminat untuk belajar kitab ini secara face to face, boleh datang ke Surah An-Nadiyah. Setiap bulan kita akan sampaikan ceramah kuliah berkitab ini dan korang boleh bersama-sama dengan Ustaz Farhan mentelaki kitab ini. Sebelum kita mulakan kuliah agama ni, jom kita selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzala al-Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ كَانَ مِنَ السُّعَدَاءِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ كَانَ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ. صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pimpinan Majlis pada pagi ini, yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengurusi dan seluruh barisan kepimpinan Surau An-Nadiyah. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berada di dalam surau yang penuh kemuliaan ini, juga yang berada di dalam media sosial bersama kita, di mana saja kita berada di belahan bumi mana sekalipun. Mudah-mudahan Allah cucuri rahmat ke atas kita, Allah
permudahkan urusan kita nak masuk syurga, kerana kita duduk dalam majlis ilmu sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, memulun, menekun, belajar, Allah akan mudahkan bagi dia untuk masuk dalam syurganya. Amin. Pertama dan selamanya syukur kita dihimpunkan pagi ini dengan kitab yang cukup hebat, dan kitab yang merupakan adaptasi, daripada kitab asal. Kalau kita tengok kitab asal, nipis je, kitab yang dipanggil penawar bagi hati. Kenapa penawar bagi hati? Sebab hati kita ni terlalu manis, perlu ditawarkan. Dan dalam keadaan ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Andunisi Al-Makki, seorang tok guru yang telah menulis kitab penawar bagi hati. Tok guru ni lahir 1910 dan meninggal 1965 Masihi, bersamaan dengan 1385 Hijrah, ketika berusia 55 tahun. Dan dahulu tok-tok guru ni daripada Indonesia ni cukup banyak, cukup ramai, yang mana belajarnya antaranya di tempat yang hebat di Makkah. Sebab tu dipanggil Al-Makki, dan dipanggil Andonesi sebab asalnya Indonesia, dan juga dipanggil Asy-Syafi'i kerana mazhabnya Syafi'i. Bukan saja Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, banyak lagi tok-tok guru, Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri, Syekh Abdul Abbas Nasratiyon, Syekh Abdul Qadir Al-Syabir Al-Mandili Makkah, Syekh Abdul Qadir bin Abdullah Al-Mandili yang kitabnya kita tengok Matan Al-Ajrumiyah dan sebagainya. Kerana kita melihat itulah ulama-ulama dulu yang banyak datang dari Nusantara. Dan hari ini kita mengambil berkat daripada ilmunya yang disusun dengan begitu baik. Dan kitab yang diberi nama Qalbun Salim ini merupakan kitab yang ditulis oleh Ustaz Muhadir Haji Jol, dengan mengambil kitab induk, kitab sebagai kitab syarah kepada kitab penawar bagi hati. Lalu dalam kitab ini kalau kita tengok, dia ada bahagian yang grey, kelabu atas ni, cuba tengok muka surat 1 ke. Yang kelabu ni, inilah teks asal. Teks asal kitab penawar bagi hati. Yang bawah yang putih itu syarahan daripada Ustaz Muhadir Haji Jol. Jadi dalam masa yang sama, Ustaz Muhadir Haji Jol tidak mengurangkan teks yang telah dinyatakan dalam kitab asal. Lalu diberi nama kitab Qalbun Salim. Dan Qalbun Salim juga mengambil kira rujukannya kepada ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Ayatnya berbunyi, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat padanya malun, harta, malun wala, dalam keadaan harta dan juga anak penak, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, biqalbin salim. Itulah yang disebut hati yang sejahtera, hati yang bersih, hati yang baik. Daripada surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 ayatnya tadi. Nak sebutnya hati yang ada pada kita ini pagi ini, hati kita ni ada satu saja. Hati ini ialah tempat pandangan Allah. Tu yang Tuan Imam baca tu tadi. Wa nafsin wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tuan Imam baca tadi surah apa tu? Surah Asy-Syams, surah matahari. Wa syamsi wa duhaha wal laili idza talaha. Sampai kepada kita jumpa ayat wa nafsin wa masawwaha.
demi jiwa dan perkara yang melengkapkan keperluan kehidupan yang namanya insan yang dipanggil manusia. Nafsu ni yang dipanggil jiwa, nafsun, anfus, jiwa, itulah yang ada pada kita yang perlu kita bersihkan. Kerana apa? Kerana yang Allah ciptakan yang namanya nafsu itu melengkapkan kehidupan dan keperluan manusia. Pagi-pagi kan, pagi ni nak makan apa? Nasi dagang ke nasi kerabu? Tengok dia pilih. Kan, hari ni nak pakai baju warna apa? Kan, hari ni nak pergi mana? Nafsu tu memilih. Dalam keadaan nafsu yang memilih itu disempurnakan. Dan nafsu ini sifatnya panas. Kan, jangan sampai nafsu itu sejuk. Nafsu ni sifat dia panas, sentiasa panas. Ini sifat nafsu. Perasan tak? Jangan sampai nafsu tidak berfungsi sebagai nafsu. Nafsu bukan ambil, keluar, buang. Nafsu ni kita nak kontrol, nak kawal dia supaya dia tenang. Tenang dengan syariat Allah. Ini yang Nabi sebut, an la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tak sempurna iman kamu sehingga nafsu dia tunduk dengan apa yang aku bawa. Apa yang Nabi bawa? Syariat. Apa itu syariat? Yang disuruh dan yang dilarang. Do's and don'ts, suruh dan jangan, itulah syariat. Dan nafsu dia tak nak tunduk pada syariat kerana sifatnya panas. Lalu nafsu itu kita nak bentuk dia. Ini yang dipanggil, dan kita perlu bentuk dengan ilmu tasawuf agar nafsu tu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu tak nafsu yang sejuk, tuan-tuan? Tahu? Nafsu dah sejuk. Dia ambil gula, dia makan sesudu gula. Gula ni masinnya. Dia dah tak betul. Dia ambil garam sesudu, dia makan. Garamnya manisnya garam ni. Tak lama tu, 2 hari jalan. Dia dah tak betul. Dia tak berfungsi sebagai nafsu yang sepatutnya bersifat panas. Lalu nafsu itu perlu dibersihkan. Wa nafsin wa massawaha. Dan nafsu itu yang disebut, dan juga nafsu itu perlu dibersihkan. Allah kata qad aflaha man zakkaha. Perkataan tasawuf, as-safa, ada tak dalam Quran tasawuf? Mana ada? Yang ada tadi tazkiyah. Wa yuzakkihim, surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Tadi Tuan Imam baca qad aflaha man zakkaha, dan berjayalah orang yang membersihkan jiwanya, nafsunya. Dan rugilah wa qad khaba, dan rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Maka jiwa kita ada satu je. Cuma apa jenis jiwa yang kita letakkan dalam hati kita pagi ni? Kita ada yang pertama, ammarah. Inna nafsa la ammaratu bisu. Sungguhnya nafsu amarah itu dia nak buat jahat je. Siapa hati dia cenderung nak buat jahat je, takut-takut dia ada jenis jiwa nafsu yang dipanggil ammarah. Amarah ni bukan marah. Amarah ini satu istilah dalam tasawuf, nafsu yang nak buat jahat je. Kalau tuan-tuan ada hati nak buat baik je, kalau buat baik rasa seronok je, buat jahat rasa pedih, insya-Allah baik hati tuan-tuan. Ada yang kedua, nafsu yang dipanggil tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuan Imam baca kan? Nafsu yang dipanggil nafsu yang keliru. Ditunjukkan jalan baik, jalan jahat, supaya pilih yang baik, dia pilih yang jahat, dia keliru. Dia pergi masjid, curi selipar Pak Imam. Dia merompak hantar mak dia pergi haji. Alhamdulillah Ustaz, berkat rompakan anak saya buat haji tahun ni. Package dia RM500,000. Banyaklah, cerah masa depan. Tak boleh niat yang baik itu dengan cara yang kotor, tak boleh. Dia keliru, mulhamah. Ada yang ketiga dipanggil lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah
wala uqsimu bin nafsil lawamah. Lawam maksudnya nafsu yang menyesal. Dia buat dosa menyesal, dia bertaubat, dia buat balik. Dia buat dosa menyesal, dia bertaubat, dia buat balik. Dia jenis menyesal. Yang ni dia panggil apa? Nafsu, jiwa, sambal, belacan, cili, padi. Pedas-pedas makan, mengeluh, lepas-lepas tu bertaubat, makan balik dia. Pedas-pedas sambal belacan, dia makan, lepas tu pedas, dia bertaubat, makan balik dia. Yang ini berbahaya. Nabi kata juga, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau seorang hamba itu dia buat satu dosa pagi ni, akan digoreskan dekat hatinya satu goresan. Yang ni tuan-tuan bukan gores dan menang. Gores dan menang. Bukan. Yang ni satu goresan dosa secara maknawi, bukan secara zahir, tidak. Di hatinya dicoretkan dengan dosa. Kalau dibelah tengok tak nampak pun hitam. Dalam keadaan pakar bedah pun tak dapat kesan, tak terdetekted oleh detektif, tak dapat dikesan oleh gerak khas, gerak am, semua tak boleh kesan. Tapi nak sebutnya digores di hatinya. Tapi kata Nabi, sekiranya wa in taba wastaghfara saqala qalbuhu. Kalau dia bertaubat, ini yang kita nak bersihkan tu. Kalau dia bertaubat, dia beristighfar, dosa itu Allah delete, jadi bersih. Tetapi kata Nabi, wa in ada, kalau dia itu mengulang balik dosa yang sama setelah bertaubat, zada fiha, semakin banyak titik-titik hitam itu, hatta ta'lua qalbahu, sehingga dia menutup hati orang itu dengan karat-karat dosa. Ketika itu, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam keadaan ditutup dengan rana, ra alif nun, rana. Apa dia? Karat, sehingga dia tak jumpa jalan pulang. Sebab itu bila sampai kepada peringkat nafsunya sudah menutup dirinya, dia telah penuh dengan dosa hatinya, maka dia tengok yang baik jahat, yang jahat baik. Bila buat baik dia rasa berat. Bila baca Quran satu muka surat dia rasa berat. Kalau tengok WhatsApp 24 jam tak rasa berat. Bila kaki nak pergi masjid dia rasa berat. Tapi dengan kaki yang sama dia pergi pasar malam kan. Pasar malam yang jenis bulat, habis dia tawafnya labbaik Allahumma labbaik, tak rasa berat. Kalau pasar malam tu jenis panjang, habis di sa'inya Safa Marwah, tak rasa berat. Tapi bila buat baik rasa berat. Yang ni berbahaya. Apa dia? Nafsu yang apa? Nafsu yang menyesal. Ada jiwa yang keempat, jiwa yang tenang. Selalu disebut di atas kubur, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau saya talqin, saya baca benda ni. Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, masuklah kamu ke dalam diri hamba-hambamu. Nafsu yang tenang maksudnya radiyah, mardiyah. Ada ulama' dia pecahkan radiyah satu, mardiyah satu. Maknanya radiyah nafsu yang mana dia redha kepada perintah Allah, mardiyah yang Allah telah redha ke atasnya. Tetapi selalunya disatukan, dipanggil mutmainnah, dia tenang. Dia tenang dengan perintah Allah, dia tenang dengan kebaikan, dia tenang dalam kuliah sehingga tidurlah ayah-ayah. Tenang sehingga tidur. Nak sebutnya tenang dengan kebaikan. Yang ni tak semua orang boleh ada. Dalam satu istilah lain juga dipanggil hati dia dah manis. Tahu manis? Dia dah manis. Yang dipanggil halawatul iman. Dia dah rasa manis dan dia rasa seronok dengan ketaatan. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu, kita pagi ni tak boleh rasa lazat dalam ibadah kalau tak merasakan maksiat itu pahit.
Maksiat itu kan dia cocok, dia seronok dengan nafsu. Nafsu selari dengan maksiat. Maksiat yang lazat baginya tak boleh ditinggalkan kalau dia tidak ada satu kelazatan yang lebih lazat daripada maksiat. Sebab tu orang bila dia dah kenal Allah, dia dah kenal Tuhannya, maka dia menjadi orang-orang yang arifin, maka dia dapat merasakan kelazatan ketaatan, dan ketika itu dia akan merasakan pahitnya maksiat. Jadi itu beberapa jenis nafsu ataupun kita kata jiwa yang kita nak capai, dan Allah sebut illa man atallaha biqalbin salim, ayat 89 surah Asy-Syu'ara. Maknanya kita ni nak jumpa dengan Allah dengan hati yang sejahtera sesuai dengan nama kitab ini. Kitab ni tak ada lagi kan? Kat sini tak ada mengajar kan? Okey, kita guna kitab ni. Okey, kita pergi kepada muka surat 1 boleh? Kita lompat terus. Yang apa depan tu kalau rasa nak tanya boleh tanya. Saya terus ke muka surat 1 boleh? Boleh ke? Saya tak boleh. Boleh dah. Boleh insya-Allah Okey, muka surat 1. Muka surat 1 sebab mukadimah dia ni okey, muka surat 1. Kita masuk definisi. Bermulanya kitab asalnya, kalau tengok bahagian yang kelabu-kelabu ke atas tu kan, kita tengok satu lagi sekejap. Tapi kena ni juga ni kena, saya rasa kena mula jugalah. Bahaya juga ni, takut tak faham. Kita pergi muka surat 13. 13 ni muka surat dia XIII, Muqaddimah Muallif. Jumpa? Dia ada XIII, XIII. Itu muka surat 13. Muqaddimah lagi tu. Boleh? Muka surat 11 kan penutup kata-kata Ustaz Muhadir bin Haji Jol. Kemudian ada muka surat 12 kan macam ni kan, kelabu macam ni kan. Muka surat 13. Kita mula situlah. Muqaddimah Muallif, maksudnya muqaddimah penulis. Muqaddimah penulis. Siapa dia? Tok Guru ni lah, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, penulis kitab Penawar Bagi Hati. Lalu dibaca dengan kasrah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dengan kasrah, dibaca dengan kasrah. Muqaddimah Muallif, ujung perkataan muallif kan ada nombor 1, perasan? Jadi itu dipanggil nota kaki. Nota kaki itu ada syarahnya di bawah. 1 tu dibaca dengan kasrah, maksudnya muallifun. Kalau baca muallafun, yang ditulis. Muallifun, yang menulis. And muallafun ialah karya dia, buku yang ditulis. Muallifun, penulis. And dibaca dengan kasrah baris bawah, muallifun, yang bermaksud penulis atau pengarang. And bukan fathah, bukan baris atas. And bukan baris atas. Kalau muallafun, membawa maksud muallaf, orang yang dilembutkan hatinya menerima Islam, atau orang yang baru masuk Islam, ataupun orang yang juga disebut hatinya cenderung nak peluk Islam. And orang-orang macam ni termasuk dalam kategori muallaf, orang yang apa dia? Orang yang berhak mendapat zakat. Kenapa? Kerana nak dilembutkan hatinya. Dalam peperangan Hunain, antara jumlah yang terbesar dalam sejarah Nabi, sirah Nabi, 12,000 tentera Islam. 10,000 datang dari Madinah, 2,000 yang baru peluk Islam bila Fatu Mekah. Bila Mekah dibuka, Abu Sufyan peluk Islam. Tahu Abu Sufyan? Abu Sufyan inilah perancang kepada peperangan Badar 2 Hijrah. Dia peluk Islam. Anak dia peluk Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan.
Jadi bila berlaku peperangan Hunain, Nabi beri orang-orang ghanimah ni, harta rampasan perang pada orang Mekah banyak. Lebih. Muawiyah Nabi beri 100 ekor unta. Jadi orang-orang yang datang dari Madinah, orang Ansar, terasa. Kenapa Nabi beri orang Mekah ni lebih? Kita dah berjuang dengan Nabi lama. Badar, Uhud, Perang Ahzab, Khaybar. Tiba-tiba Nabi beri orang Mekah lebih. Turun wahyu, Nabi tahu. Nabi tahu orang Madinah tak puas hati. Nabi panggil ketua dia, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Wahai Sa'ad, betul ke orang Madinah tak setuju? Ya Rasulullah, kami dah lama dengan perjuangan. Kami ramai datang 10,000 daripada Madinah. Tiba-tiba kau beri orang Mekah lebih. Nabi kata, wahai orang Ansar, mereka baru peluk Islam. Aku nak jinakkan hati mereka. Aku beri pada mereka lebih. Tetapi kamu dah lama bersama dengan aku. Kamu nak aku balik ke Madinah bersama kamu atau tidak? Mendengar Nabi kata demikian, semua pakat menangis. Ya Rasulullah, kami nak kau balik bersama kami ke Madinah. Kami nak kau balik bersama kami ke Madinah. Semua pakat menangis. Kami tak nak abuan dunia. Kami tak nak harta rampasan perang. Kami nak engkau balik bersama kami. Hari ini ayah-ayah, ibu-ibu, jasad Nabi di Madinah. Nabi lahir di Mekah. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi patah balik Mekah, buka Mekah. Nabi tak duduk dekat Mekah. Tetapi Nabi balik semula bersama Ansar di Madinah. Itu tanda Nabi dan Allah memuliakan orang-orang Madinah. Kerana apa? Mu'allaf tu tadi, hatinya perlu dijinakkan. Tapi kalau dah 10 tahun mu'allaf lagi, bahaya juga. Sebab itu kita didik mu'allaf. Mereka ini berhak mendapat zakat. Kita juga perlu mendidik satu masa nanti mereka wajib mengeluarkan zakat. Jangan dia jadi apa? Jadi berlemak tu. Dia rasa dia perlu tak perlu kerja. Dia kata dia mu'allaf. Dah 10 tahun mu'allaf apa bendanya. Sebab itu beza mu'allifun dengan mu'allafun. Ini adalah muqaddimah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sendiri, pengarang kitab Penawar Bagi Hati yang akan disyarahkan ini. Ia dikekalkan kesemuanya seperti muqaddimah asal supaya para pembaca dapat menyelami bahasa hati beliau. Jadi Ustaz Haji Muhadir bin Jol, dia mengekalkan teks asal tu yang dipanggil adaptasi dari kitab Penawar Bagi Hati, lalu dia ambil teks itu disyarahkan menjadi kitab Qalbun Salim. Faham deh? Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Tengok di atas tu ya, dia bermula dengan huruf ba. Ba di sini berfungsi sebagai musahabah. Musahabah yang bermaksud kebersamaan untuk mengambil keberkatan yang kita panggil tabarruk. Tabarruk. Maksudnya ba tu dengan terjemah Melayu bismillah, dengan nama bismillah, ismun Allah, lapsul jalalah. Ba itu sendiri membawa maksud dengan keberkatan nama Allah yang bersifat maha pemurah, maha penyayang. Kita mulakan setiap perbuatan. Sebab tu setiap perbuatan yang baik, kalau tak ada basmalah, dia akan terputus keberkatannya. Sebab tu benda yang tak baik, kita ada baca basmalah tak? Siapa isap rokok sini? Tak ada. Alhamdulillah. Saya yakin orang daripada surau An-Nadiyah ini orang yang tak isap rokok kan. Apatah lagi dalam situasi sekarang ni. Sebab tu rokok Dunhill, rokok Benson, Peter Stevison, dia ada tulis PM. Perasan tak?
Tak perasan. Balik ni beli rokok. Ada tulis PM. PM tu bukan Prime Minister, bukan Perdana Menteri. PM tu Philip Morris. Philip Morris ini pengeluar tembakau dan rokok terbesar dunia. Hasil rokok dia sumbang. Dan dia ni keturunan yang tu lah. Yang tu. Kan saya sebut kan, dia block terus saya punya live. Selalu kena block, itu kena suspended sebab sebut perkataan Y tu. Saya mengajar tafsir, kena sebut lah. Sebab cerita pasal Quraizah, Qainuqa, Nadir, cerita tu, kita sebut Y tu, terus dia remove, pum, suspended. Nak sebutnya, duit-duit itu dibelikan, apa dia? Belikan senjata untuk membunuh umat Islam di sana. Jadi yang kita isap rokok tu, downhill, dunia umpama neraka, hidup ibarat layang-layang. Kan? Maksudnya, kita tak adalah orang isap rokok Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Kat situ pun kita dah tahu bahawa di situ tidak ada keberkatan. Kalau gitulah betul, tambah sikit. Allahumma barik lana fima razaqtana. Tengok perkataan ba tu, musahabah. Kebersamaan. Sebab tu dipanggil sahabat apa? Sebab selalu saing bersama. Suhbah, selalu hidup bersama. Suhbatul ustaz, mengaji kena ada suhbatul ustaz, kata Imam Al-Syafi'i. Mengaji ni perlu talaki, perlu duduk bersama dengan tok guru, dengan ustaz, dengan alim ulama, supaya kita ni lebih faham penerangannya. Ismun, bismillah, masalnya bi ismi, tapi dibuang alif kerana nak merengkaskan lebih mudah, li tashil, memudahkan membaca bismillah. Kalau bi ismillah kan payah. Bismillah, ini kaedah bahasa Arab. Dan daripada perkataan sumumun, perkataan sumu, iaitu sesuatu yang tinggi atau kedudukan yang tinggi. Ismun ni bahasa Arab nama, dari perkataan tinggi. Dan kita menyebut dengan menggunakan iaitu kebersamaan, musahabah dengan nama Allah yang maha tinggi. Dahlah ismun tu tinggi kedudukannya, kita letak kat situ lafzul jalalah. Allah adalah nama bagi zat yang wajib, yang ada, dan azatul wajibul wujud, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang dipanggil kamalat, dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan, yang dipanggil naqais atau nuqsan. Jadi Allah, bila kita sebut alif lam lam ha, itu dipanggil lafzul jalalah. Allah ada 99 nama yang dipanggil Asmaul Husna. Di sebalik 99 nama itu ada sifatnya. Kan sifat. And Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, maha mendengar, maha melihat, maha kuasa. Semua itu nama-nama yang dipanggil Asmaul Husna, dan di sebalik nama itu ada sifat-sifatnya. Dan bila kita sebut Allah, lafzul jalalah, semua sifat-sifat yang sempurna itu terhimpun dalam kalimah alif lam lam ha. Itulah kemuncaknya. Allah yang bersifat dengan segala sifat yang sempurna, yang disebut azatul wajibul wujud, zat yang sifatnya zat. Sebab bagi Allah kita tak panggil jasad, maka bagi Allah kita panggil zat. Zat yang wujud, zatnya tak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah ni zatnya tak sama dengan makhluk, sifatnya tak sama dengan makhluk, perbuatannya tak sama dengan makhluk. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat yang sempurna. Zat, contoh zat kan, kalau kita tengok ada orang dia semayang, dia suka pejam mata, makruh tuan-tuan. Solat ni tengok tempat sujud, fokus. Kalau
Kalau kita pejam mata bahaya. Lebih-lebih solat yang tak dengar, Zuhur, Asar. Kan imam dah balik makan nasi, kita semayang lagi. Ada orang dia solat pejam mata. Pejam mata, lama-lama je nampak kuning, nampak cahaya. Dia kata Allah lah tu. Itu ayah pin. Allah bukan cahaya. Allah bukan kuning. Tak sama dengan segala sesuatu. Itulah Tuhan. Yang tak ada tu Allah. Yang ada tu makhluk. Saya dah sebut hari tu kan. Yang boleh kita gambar, yang boleh tengok, yang boleh rasa, itu bukan Tuhan. Qul huwallahu ahadun. Allah itu the one and only. Tunggal. Tak ada contoh. Kalau ada contoh je, makhluk. Contoh ini. Kan? Botol ini, dia diam. Kemudian saya gerakkan. Dia bergerak. Bersifat diam dan gerak, sifat makhluk. Selain daripada sifat diam dan gerak, ada tak sifat lain? Mana ada? Itulah sifat Tuhan. Kalau yang ada contoh, makhluk. Dia diam, makhluk. Dia bergerak, makhluk. Selain daripada itu, mana ada makhluk bersifat dengan sifat macam tu? Itulah dia. Kita nak faham bahawa itulah sifat dan juga zat Allah yang maha sempurna. Dan sifatnya al-wajibul wujud. Apa maksud wajibul wujud? Wujud Allah itu wajib pada akal kita. Tak boleh kita menafikan Allah itu bersifat adam, tiada. Tak sebutnya macam kita dipanggil mungkinul wujud. Kewujudan kita pagi ni di dekat kampung tambahan muda tambahan. Kita, kewujudan kita ni boleh ada, boleh tak ada. Maksudnya kita tak ada kita tak memberi bekas kepada orang lain. Allah kalau tak ada, tak boleh. Sebab kalau Allah tak ada, siapa yang mengadakan semua? Tu yang jadi dalam tauhid dipanggil apa? Ad-daur ataupun tasalsul. Ad-daur ni berpusing-pusing. Ahli, kau mari mana? Mak aku buat aku. Mak kau, mak dia, mak dia, mak dia, mak dia, mak dia. Aku nak tanya, mak dia yang asal siapa buat? Mesti ada Tuhan yang buat. Yang kedua, menjadi berantai-rantai. Apa dia? Telur, ayam. Siapa jadi dulu? Ayam. Ayam daripada telur. Telur daripada ayam. Ayam telur ayam, tak habis cerita lah. Kena ada yang pemula, yang mengadakan semuanya. Dan mesti sifat dia maha sempurna. Tak boleh kita ambil yang kita sandarkan sebagai Tuhan itu sifatnya tak sempurna. Sifatnya lemah, sifatnya mati, sifatnya tak power. Itu bukan Tuhan. Maka Allah datangkan dalam Al-Quran sifat-sifat dia yang mana kita kena faham bahawa kena ada. Jadi dia mesti ada. Apa dia? Wajibul wujud. Kewujudan dia wajib dan tak boleh kita tolak. Dan sifat kesempurnaan itu dipanggil kamalat. Dan juga maha suci Allah daripada sifat yang kurang yang dipanggil naqais atau naqis atau nuqsan. Maksud zat yang wajib adalah al-wajib al-wujud, ialah zat yang tidak didahului oleh tiada, yakni qidam, dan tidak diakhiri dengan tiada baqa. Wal awwalul akhiru. Dan Allah itu dia tidak mulanya tanpa ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Itulah sifat Tuhan yang maha sempurna. Ia diterjemahkan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu yang kita panggil basmalah. Kalau alhamdulillah, hamdalah. Hamdalah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kita tengok lagi. Sikit lagi boleh? Rasa macam bau buka kitab dah terang keluar. Tak tahulah bila nak habis kan. Kitab Penawar Bagi Hati itu nipis je. Mengajar tak habis-habis. Tapi itulah antara kitab tasawuf yang paling basic tapi paling penting. Kita pergi ke Indonesia, kitab tu. Pergi Thailand, kitab tu. Pergi Brunei, kitab tu. Hebatnya kitab.
Sebab tu ulama ni kalau ilmunya berkat, dia mati, orang guna kitab dia di banyak tempat. Subhanallah. Kan? Macam kita zikir Al-Haddad kan. Kita pergi ke Afrika hari Khamis malam Jumaat, orang kat Cape Town kan, dia zikir aurat kan, aurat Al-Haddad kan, dalam keadaan dia dah meninggal dah. Orang beramal dengan ilmunya. Luar biasa tak ibu-ibu, ayah-ayah? Luar biasa. Kan? Sebab tu kan, besarlah. Kan? Macam kitab tadi saya tengok kan. Saya sembahyang kat tepi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kitab. Baru kitab ni. Rasanya baru beli kan. Nak sebutnya besar pahala ni. Kan? Datuk Tan Sri Datuk Seri Nadine dia beli ni wakaf. Kan? Jadi kita ni guna kitab ni dengan erti kata lain, selagi digunakan berkekalan. Yang ni kita buat surau ni, yang infak seposen je. Dicampurkan simen, pasir, air, jadi lantai ni. Orang sujud, selagi tak kiamat, dia makan pencin alam barzah seposen. Subhanallah. Ini kerja Tuhan yang luar biasa dah. Lalu Ar-Rahman adalah sifat Allah yang bererti yang maha pemurah. Dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah kepada semua makhluk, sama ada yang Islam atau kafir, ahli taat atau ahli maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan jalailun ni'am, nikmat-nikmat yang besar dan asas pokok seperti keimanan, kesehatan, rezeki, pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Kita bangun tidur tadi, kalau nak ucap Alhamdulillah di atas nikmat-nikmat. Bangun tidur boleh celek, mata boleh nampak, Alhamdulillah. Telinga boleh dengar, Alhamdulillah. Mulut boleh cakap, Alhamdulillah. Boleh bernapas, Alhamdulillah. Saya rasa ayah-ayah dekat katil pun tak bangun kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu merenung, kamu kira nikmat-nikmat Allah, kamu tak mampu nak membalasnya. Dalam keadaan terlalu banyak. Ini sifat pemurah Allah. Dulu saya dengar, masa kecil saya suka satu program kat TV1. Program Ehwal Islam. Bayangkan budak kecil minat program Ehwal Islam, ayah-ayah. Ehwal Islam masa tu pukul 10 malam. 10 malam kan waktu mengantuk. 10 malam programnya. Antara ahli panel yang saya suka, Profesor Dr. Harundin. Bila cerita tentang Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman itu, pemurah itu sudah sebati dengan zat Allah. Sudah sebati dengan diri Allah. Allah beri ataupun tidak, Ar-Rahman sifat pemurah itu sudah sebati dengan zatnya. Kita nama Ar-Rahman, Abdul Rahman, hamba kepada Allah yang pemurah. Tak sama, tak sama. And kita ni bila beri baru nampak pemurah. Nampak? Bila beri tengok kroni kita. Kalau bukan kroni tak beri. Bila memberi ada masa dalam hati sifat tamak nak kaya lagi. Bila beri kita nak orang pulang balik yang kita beri. Ramadan beri jiran sebelah pengat. Lepas tu duduk kat tangga rumah dekat maghrib, tak balik-balik mangkuk aku. Nampak? Kita kata kita pemurah, sebenarnya tidak. Kita hanya pada namanya. Hakikat pemurah itu milik Allah. Lagi tak beriman, lagi banyak Allah beri. Dekat dunia ni manusia paling kaya yang tak beriman. Ini sifat pemurah Allah. Kan? Tuan-tuan semayang tadi berdiri doa kan, Allahumma hdina fi man hadait. Apa maksud doa angkat tangan? Menyungguh. Apa maksud doa berdiri? Double menyungguh. Perasan? Ke bawa perasan pagi ni? Diri tu. Nak tak nak je imam baca kunut nazilah, dia kat mulut macam ada mutiara tu, mas. Amin. Sebab itu sahabat-sahabat, dah masuk, kalau masuk bulan Oktober cukup setahun Gaza kena serang. Antara kekuatan dia boleh bertahan lama, doa tuan-tuan kat sini.
Jangan ingat doa tu main-main. Tak ada. Saya umpamakan Gaza ni dengan sejadah ni. Sejadah ni ambil letak kat tengah. Sejadah itulah Gaza. Keliling inilah Palestin. Diserang siang dan malam, dibom dengan begitu banyak. Gaza masih kekal sampai hari ini. Bahkan orang yang meninggal tu, kan, yang hidup tak teringin pun dia nak keluar. Kerana apa? Kerana dia dah nampak kelebihan. Baru-baru ni meletup, diserang, dibom. Mayat tak ada rupa mayat. Ambil masuk plastik, timbang kilo. Mayat dalam plastik. Tapi orang buka plastik cium. Wanginya. Kat sini ada orang cium mayat tak? Wanginya. Wanginya ada. Dekat sana ada. Sebab tu mereka tak macam kita. Sebab tu mereka jiwanya luar biasa. Tak seperti kita. Orang yang nampak dengan orang yang mendengar tak sama. Orang yang tengok mayat wangi, mayat senyum, mayat cantik, takkan sama dengan kita mendengar-dengar saja. Sebab tu jiwa dia hebat. Jiwa dia besar. Kita pupuk jiwa ini. Kan? Kemudian Syekh Ahmad As-Sawi berkata, Ar-Rahman Al-Mun'imu bi jami'in ni'am kama wa kaifan. Kaman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batiniyatan. Ar-Rahman adalah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang besar. Sama ada dari segi jumlah, yakni banyak atau sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sama ada yang nampak dan tak nampak. Maknanya Allah bagi kita pagi ni nikmat yang cukup banyak. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Kita nampak rezeki yang makan, duit, pangkat, rumah, harta. Tapi kena faham, nikmat lebih jauh dari itu. Nikmat kecukupan, nikmat. Ketenangan, nikmat. Kebahagiaan, nikmat. Ada orang meninggal kena kapak dengan anak dia. Anak dia tak memberi bekas pada kehidupan dia. Ada orang, anak dia tendang kepala dia. And ada orang, anak dia pandai, SPM 10A. Dia panggil ayahnya, "Hei, orang gila. Ni, bukan main-main, depan mata saya." Nak sebutnya, bukan main-main. Kerana apa yang kita kata nikmat mungkin tak sama dengan apa yang Allah beri. Cuma bila kita memahami nikmat-nikmat Allah, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Ada orang anaknya disuruh sembahyang, tak sembahyang. Anak kita tak suruh sembahyang, dia tahu pergi surau, pergi masjid. Subhanallah. Kan? Kalau budak kecil je. Saya pergi Kuala Subuh, saya nampak ada budak berjalan, seorang-seorang, umur dalam 7 tahun kot. Tahu menonong tu, menonong. Berjalan pagi-pagi, bangun tidur menonong. Budak kecil. Tak nampak pula ayah dia mana. Tapi budak kecil ni menarik hati saya. Ditakdirkan Allah sembahyang sebelah saya. Sebelum sembahyang, dia ambil kereta mainan dia tu, dia letak depan tempat sujud. Nak ketawa pun ada. Habis salam saja, dia ambil kereta, sorong. Mata kuyu menonong. Nak sebutnya, budak kecil pergi masjid solat subuh. Apa maksudnya? Ini contoh anak-anak yang baik, rezeki yang Allah beri, dan Allah tak beri pada semua benda. Kadang-kadang Allah beri pada hati yang kuat. Sebab tu kalau kita kaya, jangan cerita kekayaan kita pada orang yang kita nampak miskin, ayah-ayah. Sebab terkadang orang yang kita nampak miskin, dia tak kemaruk pun dengan harta yang kita ada. Allahu Akbar. Kita bagi dia duit, kita bagi dia barang dapur, masa PKP. Dia ustaz, dia duit tak ada. Bila kita pergi jumpa dia, dia kata, "Tak apa ustaz, hantar bagi kat orang lain lah, ana ada." Padahal kita tahu kat rumah dia beras pun tak ada. Jiwa dia kaya. Orang ini dia nak Allah saja, dia tak nak lain. Cukup hatinya, hanya ada Allah, cukup. Ada orang dia kaya, tapi dalam keadaan hatinya juga kaya. Dia orang yang zahidun fid dunya. Orang yang zuhud antara orang yang dikasihi Allah. Izhad fid dunya yuhibbak Allah. Nabi kata, kamu zuhud pada dunia, Allah akan kasih pada kamu.
Kan? Ada orang dia tak nak dunia, dunia datang pada dia. Ada orang kejar dunia, dunia semakin jauh daripada dia, akhirat pun terlepas. Bila orang dia kejar akhirat, dunia datang bersimpuh di hadapannya. Tahu orang mancing ikan tahu? Pernah dengar cerita orang mancing ikan? Kan dia nak pergi mancing ikan pagi ni. Ada orang mancing ikan dekat dermaga kan, mancing. Datang orang kaya naik kereta sport. Orang kaya. Kereta dia depan tu ada kuda melompat. Dia naik kereta Mustang. Jadi dia nampak orang mancing kat dermaga. Jadi dia tegur orang mancing. Buat apa tu? Mancing ke? Dah orang pegang joran, mancing lah. Takkan nak masak. Orang tu kata, ya mancing. Buat apa mancing? Pening juga ditanya macam tu kan. Nak ikan lah. Kenapa mancing sini? Lagi orang tu pening. Kenapa kata dia? Sebab orang kaya ni dia business minded. Jadi kalau kamu mancing kat sini dapat ikan biasa-biasa, cuba kau mancing tengah laut, pakai bot besar, dengan kelengkapan equipment yang canggih-manggih, maka dapat banyak hasilnya, lagi banyak duit. Sebab dia fikir bisnes je. Jadi kata orang yang mancing ni, kenapa pergi laut? Lagi kaya kau nanti. Kenapa kaya? Kau boleh beli ni, buka kilang, kau buat proses ikan gitu-gitu. Kenapa? Orang yang tanya orang kaya, dia tak kenal siapa yang memancing. Orang yang memancing tu, dia bukan nak ikan sangat. Sebab dia dah ada kilang, dia dah ada semua, dia dah kaya raya. Apa yang orang kaya tu fikir, yang orang mancing ni, dia perlu tambah dia punya usaha untuk jadi kaya. Orang yang mancing tu dah kaya dah. Dia dah ada semua. Yang dia lepak mancing tu saja-saja. Jadi apa yang orang kaya tu sebut tak ada dalam hati orang yang mancing. Sebab kadang-kadang kita underestimate orang, betul? Sebab tu hati inilah kan bila Allah berikan kekayaan. Kemudian Ar-Rahim pula adalah sifat Allah yang bererti yang Maha Penyayang. Dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi, mengasihi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan yang dipanggil daqaiqun ni'am. Dan maknanya daqiq ni maknanya nikmat-nikmat yang halus. And furu' cabang seperti pertambahan iman, kesempurnaan nikmat, keluasan rezeki, ketajaman fikiran, ketajaman pandangan serta pendengaran dan lain-lain. Sebab tu Ar-Rahim ni sifat penyayang. Ar-Rahman sifat pemurah. Dan sifat pemurah Allah beri pada yang beriman dan tak beriman. Tetapi sifat penyayang, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah kepada orang-orang yang beriman, dia sangat kasih, dia sangat sayang. Sebab tu bagi orang yang tak beriman, Allah bagi dunia sahaja. Tetapi bagi orang yang beriman, Allah bagi dia dunia. Kadang-kadang dunia tak ada, tetapi ada yang tak ada pada orang yang tak beriman. Allah nak bagi akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat sifatnya lebih baik dan lebih kekal. Sebab tu Allah nak bagi orang beriman, Allah simpankan. And kadang-kadang kita tengok orang tu dengan ibadahnya luar biasa. Ayah-ayah pernah tengok tak? Orang kat kampung hidup dia simple je. Tapi kita rasa tenang dengan dia. Ada orang, sahabat-sahabat, kita tengok dia, kita tenang. Sebab tu carilah sahabat seperti kopi, air kopi yang hitam. Saya buat status baru-baru ni, saya minum air kopi, hitam air kopi tu. Saya buat status, jadilah seperti kopi yang hitam, namun menenangkan. Kopi ni, simple je, kopi bodoh kopi bodoh tu. Kopi hantu letak air panas je. Gula sikit ada dalam tu, minum. Tenang je duduk bawah pokok pisang ini bukan latte ke kopi apa dipanggil yang mahal-mahal ni dah. Kopi simple je. Hitam. Tapi menenangkan. Subhanallah. Jadilah sahabat seperti itu. Dan kita nak cari sahabat ni, cari yang mana sahabat yang boleh bersama ketika susah. Sebab sahabat yang pertama, tuan-tuan, bila kita senang dia ada. Ini biasa, common.
Yang kedua, kita susah, dia lari. Ini juga biasa. Yang ketiga, kita susah, dia datang. Ini luar biasa. Yang keempat, dia datang je, kita susah. Dia datang je, kita susah. Yang keempat pun boleh tahan juga. Ini pun banyak juga. Yang ketiga tu payah cari tu. Kan? Kita susah, dia ada. Inilah yang dipanggil ithar. Ukhuwah ni Allah sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman dia mesti bersaudara. Kalau tak bersaudara bukan beriman. Dan ukhuwah ini paling rendah husnuzon, sangka baik. Pada benda kita tak tahu, kita ni banyak sangat sangka buruk. Maknanya dalam keadaan kita tak tahu, kita sangka baik, kan tenang. Kan? Kita sangka buruk sangat pada benda yang kadang-kadang bukan hak kita. Ustaz, kenapa Ustaz tak datang forum hari itu? Kenapa? Yelah, kami dah siap-siap, dah sembelih kambing, Ustaz tak datang. Nasib baik ahli panel 3 orang, 2 dapat cover. Bila masa saya janji dengan masjid tuan? Ustaz janji confirm. Lepas tu dah confirm, reconfirm lagi. Barulah Ustaz tu faham. Ustaz tu sebenarnya telefon dia kena curi. Yang masjid tu pergi deal forum dengan pencuri tu. Pencuri tu yang sepatutnya datang forum. Ustaz tu tak tahu. Bila ustaz tu terang, barulah AJK masjid tu kata, oh, 1 kilometer O-nya. Oh, barulah saya faham. Yelah, lain kali tanya dulu, say hello, jangan bye-bye terus. Oh, barulah faham. Kadang kita tak tahu, orang tu bateri dia mati, orang tu dalam kesusahan, orang tu dalam bilik bedah, silent mode. Banyak benda yang kita tak tahu. Bila tak tahu, sangka baik. Tapi bila dah tahu, jangan sangka baik pula. Itu yang ada, mencegah kemungkaran. Nampak orang berzina depan mata, ustaz sangka baik ustaz, dia tengah qiyamul lail tu. Gila apa? Mana marinya hadis man ra'a minkum mungkaran, siapa melihat kemungkaran, Nabi kata fal yughayyirhu biyadi, cegah dengan kuasa, cegah dengan nasihat lisan, dan cegah dengan hati, membenci kemungkaran. Lepas daripada itu, wazalika adaful iman. Dan setinggi-tinggi ukhuwah itu, ini dipanggil ithar, melebihkan orang dari diri sendiri. Bukan senang. Sebab itu pentingnya kita memahami benda ini dalam kehidupan kita, diberikan kepada kita melihat nilai benda yang cukup dalam. Ada orang yang saya sebut tu tadi, kita tengok dia, kita rasa tenang. Dia tak ada apa-apa pun kat rumah. Rumah sewa, bocor. Motor dia, tahu motor, bukan starter tangan tu, pakai kaki lagi. Kat mana? Tertekan kaki, pom-pom-pom-pom, cabut, letak dalam bakul. Orang kampung biasa tak tengok macam ni? Tak biasa. Tuan-tuan lahir kat KLCC, alhamdulillah. Orang kampung, saya ada orang macam ni. Tapi kita tengok muka dia, kita rasa seronok. Orang Arab kata surra man ra'a, siapa tengok gembira. Man makan. Dah ustaz, Bilal belanja tadi. Tengok muka rasa nak belanja, tengok muka rasa nak belanja. Tuan-tuan pernah tengok tak orang tengok muka je rasa nak penampar? Pernah tengok? Banyak orang macam ni. Sebab tu orang tu kulit dia hitam, tapi tengok muka kita seronok. Subhanallah, seronok sangat. Dia ada cahaya iman. Ada orang kulit dia putih, kusam. Sebab tu ambil wuduk ni, tak namanya pun wuduk, kita buat facial treatment, selalu cuci muka. Apa jadi? Bersih. Apatah lagi ada niat, nawaitul wuduk lillahi ta'ala, saja aku berwuduk kerana Allah. Air yang kita sapu kat muka dengan niat menyebut nama Allah, dia ada cahaya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, pada mukanya ada tanda-tanda sujud. Yang ni luar biasa. Ini Allah bagi, bukan pada semua orang. Sebab itu yang Allah nak bagi kepada kita orang beriman lebih daripada apa yang dekat dunia. Dunia tak ada apa-apa, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tak
tanam pokok musangking, keluar blackthorn. Pernah? Tak pernah Tapi di syurga, tanam blackthorn, dia keluar musangking, damak king, tupai king, no king, master king, queen king, semua keluar. Satu pokok ada 73 rasa syurga, dalam syurga. Bukan saja semuanya durian, tanam pokok durian, keluar buah kelapa pandan, keluar rambutan, budak sekolah ke balik sekolah, semua keluar. Nak sebutnya satu pokok. Dalam syurga, orang ni dia makan buah dalam syurga, dia galip dengan buah, bau buah saja dia makan, dia galip. Orang lain tegur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar? Oh, orang Kedah, abang baik. Oh, Kedah juga, baling aku, hang aku kok diang. Oh, Kedah no, Kedah. Cuba hang toleh belakang. Dia kali belakang, dia tengok yang makan buah itu dia tak rasa. Dia dah makan buah, biji yang dibuang sudah bergunung-gunung banyaknya. Dia galit dengan syurga. Baru makan buah, belum yang lain. Apatah lagi lembu. Tahu lembu? Lembu wagyu syurga, makan di ternakan syurga. Lembu wagyu ni dulu kan, sekarang ada menit kan, menit orang kata menatai. Dia ada dekat mana? Dekat Bangi ada, dekat Setapak ada, Shah Alam ada. Asalnya saya tanya pengasas dia, Haji Mustafa. Sekarang dia dah clash, dia buat tempat lain, dia buat jahir dekat Taman Nirwana. Haji Mustafa ni dia kerja dengan istana Buckingham Palace, London. Dia ni tukang masak kepada Queen Elizabeth yang dah meninggal tu. Lama duduk dekat mana? Dekat London, bukan Paya Jaras, London. Nak sebutnya dia ni professional cut. Dia ni mahir menyembelih dan memotong bahagian lembu. Kalau dia sembelih lembu, pendek je pisau dia. Lembu ni dia sembelih tak ramai, dia seorang je. Skill dia hebat. Sebab tu kita bila sembelih lembu, kan, kadang-kadang daging lembu tu ada macam tompok merah-merah kan. Ayah-ayah tahu kenapa? Lembu tu stres. Sebab tu konsep sembelih nak bagi darah semua keluar. Darah kalau keluar semua, lembu tu dagingnya bagus. Sebab tu bila kita sembelih, jangan antaranya Nabi kata yang sembelih mahir, alat sembelih tu tajam. Yang ketiga, yang disembelih itu. Nabi kata, wal yurih zabihatahu, tenangkan sembelihan kamu. Sebab tu jangan kita sembelih lembu A sebelah lembu B, makruh. Jangan tunjukkan pisau yang kita nak sembelih dekat lembu, makruh. Kita nak sembelih lembu, ambil pisau depan lembu. Ha. Lembu tu tengok, aku dapat Pak Imam ni, aku sepak je. Makruh. Kenapa kita sembelih lembu A, lembu B mengamuk? Dia nampak kita sembelih depan dia. Lembu bila stres, darah tak keluar habis. Darah tak keluar habis, tu yang dalam daging ada titik-titik darah berketul-ketul tu. Kan? Sebab tu Haji Mustafa dia takkan sembelih kalau lembu tu tak selesai. Sebab itu bila diceritakan kat kami, Queen Elizabeth dia makan lembu wagyu, makanan organik terpilih, bahagian lembu yang terbaik. Berapa umur Queen Elizabeth? Tengok dia berjalan dengan umur dia 90 tahun, laju. Kita tak boleh nak menafikan kematian, tetapi kualiti hidup kita boleh jaga. Antaranya pemakanan. Percaya tak? Macam tak percaya je. Nak habis dah ni. Nampak macam lapar je. Daging wagyu ni dimakan oleh lembu ni Maharaja Jepun. Dagingnya. Sebab tu dia punya steak ni mahal ni. Dia ada harga-harga dia, tenderloin ke, batang pinang ke, dia ada dia punya bahagian-bahagian. Dan bila Tok Guru sakit, Tok Guru Harundin, Tok Guru Ismail Kamus, kalau sakit hospital, Haji Mustafa ni dia akan bawa daging steak untuk Tok Guru makan. Tok Guru sakit tak makan banyak, yang makan banyak keliling Tok Guru tu.
Steak tu, daging tu punyalah lembut. Kita makan macam tisu. Kalaulah daging dah lembut macam tisu, baik makan tisu. Kalau itulah nilainya, sekilo tu daging yang terbaik itu 15,000, 20,000 sekilo. Kita satu bahagian korban 800, itu pun mati syahid. Kalau sekilo 15-20,000, lembu wagyu dunia, ibu ayah-ayah, macam mana lembu yang diternak di syurga? Cuba bayangkan. Saya nak bawa gambaran, tak ada apa-apa pun dunia dengan akhirat. Sebab tu orang yang bila jiwanya dah luar biasa, dunia tak ada apa-apa, tu yang timbulnya zuhud. Zuhud mari mana? Sama ada Allah bagi dia kaya tak masuk, ataupun dia tak kaya tapi dia kaya hati, juga zuhud. Dia gunakan benda-benda yang namanya Allah bentangkan pada dia untuk benda yang lebih baik lagi di akhirat. Maksudnya dia kembangkan harta yang Allah beri. Ini nilai yang disebut juga Ar-Rahim, yang dipanggil daqa'iqun ni'am. Maknanya nikmat-nikmat yang halus-halus yang Allah berikan kepada hati-hati yang terpilih. Kita nak habiskan sikit ni. Syekh Ahmad As-Sawi berkata, Ar-Rahimul mun'imu bidaqa'iqin ni'am kaman wa kaifan wa dunya wiyatan wa ukhra wiyatan wa zahiriyatan wa batiniyatan. Ar-Rahim adalah zat yang menggunakan nikmat-nikmat yang halus, sama ada dari segi jumlah banyak atau sedikit, dengan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sama ada yang nampak dan yang tak nampak. Sebab itu bila Allah datangkan kekayaan dalam hati kita, kita dapat rasa benda tu. Jangan nilai semua benda dengan dunia. Kita ada anak yang baik, anak yang boleh mendoakan kita, anak yang jaga solat, anak yang hebat. Ini nikmat yang cukup besar. Kerana kita nak anak-anak ini membantu kita bila kita memerlukan. Saya dah sebutkan anak-anak yang demikian. Lalu insya-Allah kita sambung akan datang dengan nikmat-nikmat Allah. Boleh tak? Boleh deh. Kita baru nak warming up pagi ni dengan kitab ini, dan insya-Allah nanti kita akan masuk lebih dalam lagi macam mana kita perlukan tasawuf dalam hidup kita, disusun dengan begitu baik, sebagai satu ilmu di samping ilmu-ilmu yang lain, insya-Allah. Ada perkongsian tak? Ada. Kejap je kan? InsyaAllah sebab kalau kita terus muka surat 1, takut kita tertinggal. Sebab buku asalnya, kitab asal, dia bermula dengan Tok Guru menceritakan tentang basmalah. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim itu bermula daripada muka surat tu tadilah. Muka surat berapa tadi? 13 kan? Jadi kita tak boleh lari daripada syarahan kita asal dia. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Ampunkan dosa suami kami, isteri kami, anak-anak, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa tok-tok guru kami, ya Allah. Walaupun hanya mengajar kami alif bata, dengan sebab alif bata yang diajarnya, kami mampu membaca dan memahami Al-Quran. Ya Allah, kepada saudara mara kami di Gaza, ya Allah, hati kami yang dalam ini sentiasa rasa bertanggungjawab dengan penuh rasa kesedihan, dengan rasa tanggungjawab yang berat prihatin kami. Kami berdoa bukan kerana kami baik, tapi kami berdoa untuk orang-orang yang terbaik. Sekiranya mereka masuk dalam syurga-Mu, ya Allah, kami boleh menyebut, ya Allah, dahulunya kami pernah berdoa di dunia untuk saudara mara kami yang masuk dalam syurga. Masukkan kami dalam syurga sama, ya Allah.
seperti mereka dengan doa yang kerdil yang kecil pagi ini. Allahumma la tabluna fa innaka in balautana fadahtana wa hatakta astarana wa azabtana. Wahai Allah, jangan engkau uji kami. Kalau engkau uji kami, kau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami. Dan kami takut akhirnya nanti engkau azab kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian saja ceramah tadi. Dan sebelum kita berpisah, jom kita akhiri dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya